Pernah tak anda berhenti sekejap dan terfikir, kenapa ya aku pilih jenama kopi yang ini berbanding yang satu lagi tu? Hari ni kita akan jadi macam detektif minda. Kita akan siasat apa sebenarnya yang mendorong setiap keputusan pembelian kita. Cuba fikirkan sekejap. Kopi yang anda beli pagi tadi, telefon pintar baru yang dah lama anda usya tu, ataupun jenama ubat gigi yang sama je anda beli setiap kali habis. Semua ni ada sebabnya. Dan itulah yang kita akan rungkai sama-sama. Okey, jom kita mulakan. Bayangkan kita tengah conteng-conteng buat satu peta minda gaya doodle note sekarang ni. Dekat tengah-tengah kertas, kita lukis satu gelembung besar dan tulis idea utama kita. Jadi, apa sebenarnya gelagat pengguna ni? Senang cerita, ia adalah kajian tentang keseluruhan proses di sebalik satu pembelian. Maksudnya, dari saat kita rasa, aku perlukan benda ni lah, sampailah ke perasaan kita lepas dah guna barang tu. Ia gabungkan sikit psikologi, sikit sosiologi dan sikit ekonomi untuk faham kenapa kita buat apa yang kita buat. Sekarang, jom kita lukis cabang pertama dari gelembung tengah tadi. Model ni, cara paling asas untuk kita faham apa yang terjadi. Ia dipanggil model kotak hitam. Sebab, minda kita ni dianggap macam kotak hitam yang penuh misteri. Proses dia simple je. Ada benda masuk ke dalam minda kita, ini kita panggil rangsangan. Contohnya macam iklan yang kita nampak atau kawan kita recommend sesuatu. Lepas tu, sesuatu berlaku dalam kotak hitam kita tu. Fikiran dan perasaan kita proses semua maklumat ni. Dan akhir sekali, ada benda keluar. Inilah respons, iaitu sama ada kita buat keputusan untuk beli atau tak jadi beli. Baik, kita ke cabang seterusnya. Cara kita membeli ni sebenarnya tak sama tau untuk semua benda. Ia bergantung pada dua perkara utama. Satu, berapa banyak kita fikir fasa pembelian tu. Dan dua, nampak banyak tak beza antara jenama-jenama yang ada. Dari sinilah wujudnya 4 jenis gelagat yang berbeza. Yang pertama, kita ada gelagat pembelian kompleks. Cuba bayangkan pembelian paling besar dalam hidup anda, macam beli rumah atau kereta. Benda ni mahal, risikonya tinggi. Anda mungkin akan spend berminggu-minggu atau berbulan-bulan buat research. Bandingkan pilihan, sebab kalau salah buat keputusan, kesannya besar kan? Kedua, gelagat mengurangkan disonansi. Okey, bayangkan anda nak beli sofa. Banyak jenama, nampak lebih kurang sama je. Jadi, mungkin anda terus beli je yang tengah ada promosi. Tapi lepas beli, mulalah rasa was-was. Betul ke pilihan aku ni? Yang lagi satu tu macam lagi best je. Itulah disonansi. Lepas tu mulalah kita Google cari review bagus-bagus untuk sedapkan hati sendiri. Ketiga, yang ni kita semua buat setiap hari. Gelagat pembelian lazim. Ini untuk barang-barang harian yang murah. Kita tak fikir panjang pun. Masuk kedai, terus capai jenama yang biasa kita beli. Sebab dah jadi tabiat. Senang. Dan yang terakhir, gelagat mencari kepelbagaian. Yang ni kelakar sikit sebab kita beli bukan sebab kita tak suka jenama lama, tapi sebab bosan. Mungkin anda suka biskut jenama X, tapi hari ni nampak jenama Y ada perisa baru. Anda beli sebab nak cuba sesuatu yang lain. Saja untuk keseronokan. Okey, sekarang kita masuk cabang yang paling menarik dalam peta minda kita. Apa sebenarnya yang berlaku di dalam kotak hitam tu? Apa faktor-faktor tersembunyi yang membentuk pilihan kita tanpa kita sedar pun? Ada 4 lapisan utama yang mempengaruhi kita. Paling luas sekali ialah budaya. Nilai-nilai yang kita belajar dari kecil. Kemudian, lapisan sosial. Keluarga kita mungkin guna jenama tertentu je atau kawan-kawan kita pengaruh cara kita berpakaian. Lepas tu, lapisan peribadi. Umur kita, kerja kita, gaya hidup kita. Dan paling dalam, psikologi, motivasi dan kepercayaan pribadi. Contohnya, kenapa ada orang sanggup beratur panjang untuk telefon baru? Itu mungkin gabungan faktor status sosial dan motivasi dalaman. Seterusnya, mari kita lukis satu lagi cabang penting. Ini adalah proses yang kita lalui. Sama ada kita sedar atau tak, setiap kali kita nak buat pembelian yang agak besar sikit. Semuanya bermula bila kita sedar kita ada satu keperluan. Alamak, laptop dah slow. Kemudian, kita mula cari maklumat, tanya kawan, baca review online. Lepas tu, kita bandingkan pilihan-pilihan yang ada. Akhirnya, kita buat keputusan, okey, aku beli yang ini. Tapi proses ni tak berhenti di situ tau. Perasaan kita lepas dah beli tu, puas hati ke, menyesal ke, itu akan pengaruh pembelian kita pada masa akan datang. Okey, untuk cabang terakhir peta minda kita, jom kita tengok satu perbezaan yang sangat penting. Selama ni kita cerita pasal individu macam kita. Tapi syarikat dan perniagaan pun membeli barang juga. Dan cara mereka beli sangat berbeza.
Sebuah syarikat tak beli komputer sebab nak main game. Mereka beli untuk kerja, untuk operasi syarikat. Sebuah kilang beli bahan mentah bukan untuk guna sendiri, tapi untuk hasilkan produk lain. Jadi, tujuan pembelian tu sendiri dah mengubah keseluruhan cerita. Cuba kita tengok jadual ni. Nampak tak bezanya? Dalam pasaran perniagaan, pembeli tak ramai, tapi sekali dia beli, kuantitinya sangat besar. Proses nak buat keputusan tu pun sangat formal. Kadang-kadang makan berbulan-bulan, libatkan ramai orang, dan hubungan antara pembeli dengan penjual tu sangat-sangat penting. Jadi, bila peta minda doodle kita ni dah siap, apa pengajaran utamanya? Memahami gelagat pengguna ni bukan sekadar teori, bosan. Ia adalah satu alat yang sangat powerful. Bila syarikat faham kenapa seseorang itu membeli, barulah mereka boleh cipta produk yang lebih bagus dan buat iklan yang betul-betul kena dengan kita. Dan untuk anda sendiri, bila anda faham semua ni, anda ada kuasa. Lain kali, bila anda nak beli sesuatu, cuba perhatikan diri anda. Ini pembelian lazim ke? Apa faktor sosial yang tengah pengaruh aku ni? Bila anda faham diri anda sebagai seorang pengguna, anda boleh buat pilihan yang lebih bijak. Jadi, apa agaknya yang akan mempengaruhi pembelian anda yang seterusnya? Fikir-fikirkan.